Dalam sebulan badan rasa lebih ringan, bacaan gula makin turun, tekanan darah makin stabil. Okey Haji, saya nak tanya, Haji cerita dengan saya sebelum ni Haji ada masalah kolesterol yang tinggi kan? Kolesterol. Rasa macam pening-pening kepala kan? Cuba Haji cerita sikit dekat pengalaman ada masalah-masalah kolesterol ni. Saya ada masalah dengan kolesterol ni setelah masuk umur 40-an. Kadang tu mengganggu kehidupan saya lah, kepala pening-pening, lepas tu nak pergi klinik, tak boleh buat kerja. Lepas tu saya masa macam betul-betul terganggu lah. Saya pun takut dalam umur 40-an ni akan macam terlalu banyak penyakit lah. Bila kita dah kena kolesterol ni, mungkin akan kena sakit-sakit yang berkaitan seperti jantung, kencing manis. Memang ada saya pergi ke klinik selalu. Doktor pun cakap kolesterol ni terlalu tinggi, kena kontrol. Dia cakap kena makan ubat. Kalau nak makan ubat ni, doktor cakap kemungkinannya nak kena makan ubat seumur hidup. Saya tidak mahu diri saya ni dikontrol, dikawal oleh ubat. Jadi setelah saya cuba mencari alternatif lain, masa tu saya nekat cari ikhtiar lain. Saya jumpa herba 3 serangkai produk herba semula jadi untuk kawal bantu 3 serangkai ni. Dalam satu botol ada gabungan hempudu bumi, patawali, kelor, serai wangi dan tongkat ali. Semua ni herba yang dah lama digunakan dalam perubatan tradisional. Saya mula amal 2 biji setiap pagi sebelum sarapan. Saya masih teruskan ubat klinik, tapi perlahan-lahan saya mula nampak perubahan. Dalam sebulan badan rasa lebih ringan, bacaan gula makin turun, tekanan darah makin stabil. Dan yang paling penting, saya tak bergantung sepenuhnya pada ubat klinik. Doktor sendiri kurangkan dos. Alhamdulillah, saya rasa bebas. Saya rasa sihat, bertenaga, tak ada pening kepala, saya tak mudah letih, tidak mengantuk dan bertenaga sepanjang masa. Saya rasa ada harapan untuk hidup sihat sampai tua tanpa beban ubat harian. Haji, jadi ada tak apa-apa nasihat untuk orang luar sana yang ada masalah 3 serangkai yang teruk ni? Kepada yang ada masalah 3 serangkai yang teruk ni, boleh menggunakan ubat ni. Mencuba dulu menggunakan ubat herba 3 serangkai. InsyaAllah berkesan dan boleh digunakan tanpa memudaratkan badan.